Menggong membunuh 41 pengganas komunis. Iban Menggong anak Panggit, bekas anggota Sarawak Rangers, tidak pernah bangga sekalipun dapat membunuh 41 pengganas komunis selama berkhidmat dalam pasukan keselamatan. Malah sepanjang kariernya sebagai anggota keselamatan, beliau terbabit dalam 29 pertempuran. Dalam semua pertempuran itu, pasukannya dapat membunuh 114 pengganas komunis. Bagi Menggong, apa yang dilakukannya semata-mata kerana tugas dan tanggungjawab terhadap negara. Saya tidak pernah berasa bangga dengan kejayaan tersebut. Saya hanya menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat, kata Menggong yang dilahirkan pada 12 April 1933 di Lubuk Antu, Sarawak. Menggong menyertai pasukan Sarawak Rangers sewaktu usianya 15 tahun. Pada waktu itu tidak ramai belia Iban menyertai pasukan tentera kerana lebih suka dengan kehidupan tradisi di pedalaman tanpa sebarang gangguan. Menggong yang juga pernah berkhidmat sebagai anggota tentera British berkata, beliau mengikuti latihan rekrut di Port Dickson pada 1948. Sebagai belia Iban, saya tidak menghadapi masalah menyesuaikan diri dengan kehidupan di dalam hutan. Saya memang sudah biasa dengan keadaan seumpama itu, seperti menghidu atau menjejak musuh, katanya. Malah sejak kecil lagi beliau diasuh oleh bapanya mengenai ilmu kebatinan, kepercayaan serta adat resam bangsa Iban. Baginya setiap ilmu yang diturunkan perlu diamalkan dengan penuh keyakinan bagi bekalan zaman dewasa. Sebaik menyertai pasukan Rangers, saya memang sudah meramalkan akan bertempur dengan pengganas komunis pada bila-bila masa sahaja. Lagipun pada waktu itu pengganas komunis ramai dan sering mengancam rakyat, katanya yang mula berkhidmat dengan pasukan Sarawak Rangers sewaktu zaman darurat pada 1948. Malah pertempuran pertama beliau dengan pengganas komunis ialah pada 22 September 1948. Tidak lama selepas menyertai Sarawak Rangers, pertempuran itu berlaku di Sungai Siput, Perak. Dalam pertempuran tersebut, pasukannya dapat membunuh 14 pengganas komunis dan beberapa bulan kemudian pasukannya bertempur sekali lagi di kawasan yang sama, yang menyebabkan 6 pengganas komunis terbunuh. Menurut Menggong, bertempur dengan komunis amat sukar kerana pengganas terlalu pantas dan cekap di dalam hutan. Kami terpaksa menggunakan segala pengalaman yang ada bagi mengesan jejak musuh, katanya sambil menyifatkan tugas itu amat mencabar dan memerlukan banyak kesabaran. Menurut Menggong, kejayaan paling besar bagi pasukan dan dirinya ialah pada 13 November 1952, apabila pasukannya membunuh 19 pengganas komunis dalam pertempuran yang paling hebat di air panas Estate Labis, Johor. Dalam pertempuran di Labis itu, beliau sendiri membunuh 6 pengganas komunis. Peristiwa itulah yang memberinya tuah apabila beliau dianugerahkan pingat George Medal oleh kerajaan British. Menggong menerima anugerah itu bukan sahaja kerana dapat membunuh ramai pengganas komunis, malah kecekapannya mengawal anggota pasukannya setelah pegawai mereka Lieutenant Park terbunuh. Tidak pernah saya mengalami pertempuran sebegitu hebat. Peluru musuh limpas di kiri dan kanan saya bertalu-talu, mujur saya ada pelias, kata Menggong. Menurut Menggong, pelias adalah azimat atau ilmu kebatinan orang Iban yang diturunkan sama ada secara terus atau melalui mimpi oleh nenek moyang mereka. Orang Iban percaya pelias dapat menjauhkan diri mereka daripada segala bahaya. Ada juga pelias yang dipakai di badan dengan cara memberi tanda seperti yang saya pakai. Bangsa kami percaya ada pelias yang boleh membuatkan seseorang itu menjadi kebal, ujarnya. Menggong juga berkata kebanyakan pahlawan Iban mempunyai pelias dan yakin terhadap ilmu kebatinan. Menggong berhenti berkhidmat daripada pasukan Sarawak Rangers pada tahun 1957 dan kemudiannya menyertai pasukan polis hutan di Sarawak sebagai inspektor. Dalam pasukan polis hutan juga, Menggong terpaksa berdepan dengan operasi yang sering dijalankan bagi memburu pengganas komunis. Menggong bersara pada 12 April 1988, iaitu selepas 31 tahun berkhidmat dengan polis hutan, dan pangkat terakhir beliau ialah penolong penguasa. Kerana sikap kepahlawanannya itu juga, Menggong dikurniakan beberapa pingat lain termasuk Defence Medal, Pingat Medal, Borneo Medal dan Ahli Mangku Negara. Selain itu, beliau juga menerima beberapa surat penghargaan daripada pejabat Perdana Menteri British dan General Charles Ketley.
Commander-in-Chief Far East Land Forces.